Aziz asal sebab Aziz ada soalan tak? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dua orang ni akan bertanya soalan kepada Puan. Ini soalan yang pertama berbunyi. Yang tutup ni habis singgah. Masuk. Mula. Tu dah masuk. Okey, soalan pertama, apakah kemahiran yang perlu ada dalam diri seorang kerani? Kemahiran. Kemahiran daripada segi pengurusan pejabat. Contoh menguruskan surat-menyurat yang diedarkan oleh PO setiap hari, melaksana, menyelesaikan. Satu, kalau di setiap bulan kita akan buat gaji. Gaji tu melibatkan pertama, kalau kenaikan gaji ataupun kenaikan pangkat cikgu, kita akan kena buat Q8 dulu. KEW 8, Q8, KEW titik 8. Q8 tu kelulusan untuk seorang cikgu, naik gaji ke, naik pangkat ke. Lepas tu bila ni Q8 ni kita tahu ke PPD akan lulus. Kita akan buat pengiraan tunggakan macam nanti yang cikgu lantikan baru, kami akan buat Q8 tu untuk lantikan dan gaji. Bila lulus, kerani akan buat pengiraan tunggakan banyak-banyak lagi ibu mana pun dan hantar ke PPD unit kewangan baru boleh gaji. Tu sebagai kerani. Lepas tu menguruskan yang sekarang ni kan kebanyakan JPN dia hantar link. Bukan macam dulu sampai surga isi je, tarik je. Sekarang ni banyakkan kita isi dalam link. Ya akan tanya pasal berabuk ke, bilangan murid ke. Lepas tu mesyuarat ataupun PK tak lima pun sekarang ni banyak dalam ni lah Google lah. Tak ada dah kita kena pergi ke online je online je. Jarang dah ada kat sana, dekat PK, buat kat PPD ke apa. Ia menjimatkan makan minum lagi. Kos makan minum. Perjalanan kalau kerana daripada jauh tu tetap perjalanan. Gitu. Macam saya ni buat kerja tak sebanyak kerani kat luar. Saya buat kerja yang banyaknya untuk dilaksanakan pada awal bulan. Contoh tuntutan keselamatan, kebersihan. Biasanya kontraktor akan tuntutan untuk kita nilai berapa patut. Jadi awal bulan kita kena laksanakan sebelum 10 bulan. Saya keselamatan, kebersihan, mesin photostat. Mesin photostat tu kita sewa, bukan kita sewa. Cuma kita beli kertas je, dakwah dia sendiri daripada agensi luar daripada syarikat luar. PPD bayar, kita tak bayar. PPD yang akan bayar setiap bulan. Dia letak di sini. Sampai bila dia letak? Dia ada kontrak dia 2 tahun. Tu macam saya. Lepas tu kalau awal bulan juga skala bil, api, elektrik, air, pindah motor ke, kita akan photostat. Asal kita hantar ke PPD, Salina kita simpan kat pejabat. PPD banyak juga tu. Kementerian yang pindah motor. Kita cuma menghantar je bil tu pada PPD. PPD yang bayar. Dalam zaman dulu, saya kerja dulu, sekolah yang bayar. Air semua tu. Dia sekarang ni dia kementerian potong duit untuk bayar utility, PPD bayar. Setiap bulan kita hantar bil. Hantar tu fizikal ke atau online kau? Fizikal lah. Fizikal. Dosis. Tu macam kenaikan pangkat cikgu, saya kat pun akan buat juga, akan cari siapa yang layak untuk tahun ni. Tahun ni rasanya untuk layak naik DG 48, DG 12, bagi DG 12 orang yang nanti contohlah DG 44 tahun 2018 untuk naik gaji DG 48, sekarang DG 12. Sekali tempoh untuk kenaikan pangkat ni. Ada cikgu-cikgu kita panggil kalau bulan 6 ni fasa yang kedua. Kalau fasa pertama dulu, akhir tahun depan kita cari dah siapa-siapa naik untuk fasa pertama. Jadi kalau nak naikkan pangkat tu dia tengok tempoh kenaikan dia. Tempoh. Misalnya awak naik pangkat daripada 34 ke 3 contoh 44 ke 48. Contoh 6 tahun. Jadi kerani kena ingat siapa yang layak. Sekolah ni yang waktu kita sekarang ni ada dalam satu komputer, bila ada tawaran iklan daripada JPN, kita akan buka komputer ni, kita akan cari siapa yang layak tahun ni. Ia ada 2 jenis, fasa pertama, fasa kedua. Awak lantik pada tahun bulan 7 sampai bila biasanya lah naikkan pangkat awak, fasa yang kedua. Dia panggil fasa. Ni fasa kedua sekarang ni. Sekarang ni bulan 6 kan. Kita tengah cari untuk fasa yang kedua. Sini seorang je, Nosaria Ustazah. Dia layak ke DG 12. DG 12 maksudnya di DG 48. Paling tinggi di 54 di sekolah 54. Sekolah mana ada? Sekolah ni tak ada 52 tak ada. Sebab faktor umur. Bukan faktor umur. Faktor usia. Biasanya 50 usia untuk umur sama. Biasanya 52, 54 tu di sekolah menengah. Sekolah menengah. Sebab di sekolah menengah.
dia masih lagi berkhidmat sebab dia macam daripada macam awak. Ha. Pak SPM masuk you. Ha. Macam sini-sini ramai yang Sama-sama 3 bulan. dia maktab dulu kan. Jadi pelajar dia diploma. Masuk lewat. Dia bukan masuk lewat dulu maktab. Ha. Bukan biji maktab. Maktab Bila kementerian ada yang hak daripada you. Cikgu-cikgu hak muda-muda tu daripada asal you. Kalau macam orang sikit tu dia dulu maktab. Apakah kementerian sungguh kalau dia nak sambung untuk jadi ijazah. Ha, degree. Dia kena belajar kan cuma satu dulu. Yes. Tapi ada yang cikgu tak mampu belajar. Dia masih lama diploma lagi. Bila tak ada kelulusan tu, dia payah nak naik DG. Naik tapi setakat DG 38. Oh, Dia bukan awal ijazah tu. Oh. Ada macam Cikgu Azura, Cikgu Azlina Sikolanda itu Okey. ada alasan tak nama. Dari alasan dia tak paksa, masa tu kementerian tak paksa. Masa saja Tapi kan. kebanyakan cikgu ambil belajar. Sebab cikgu dah mungkin dah balik kerja letih. Tapi cuma satu tak kena dia belajar kuat ganung. Bukan belajar sini. Maktab. Bukan maktab. Apa universiti tu dekat UM. Oh, UN. Oh, UN. Dia belajar gini. UM kau dah Dah campur dengan tunggu juga. Dah cikgu kan bila dia dah buang lagi dia banyak tahu. Dia memang susah. Susah nak belajar balik. Ada orang tak mau. Malah. Jadi dia setakat 38 saja. DG tu cukup Islam ni. Ada hak lain-lain tu, lama-lama lain tu macam Syah tu dia juga daripada awal lah. Ya, Dia ada kurang untuk 52 dan 54. Oh, Sebab dia dia. Muda lagi. Dia kan sekarang dia. 44 tu. Macam Syah tu 44. Dia Juga ada 48. tak dengan DG berapa tu? DG 41 kan. Awak pergi DG 41 lah. Awak posting tu 41. DG 41. DG 9 ha. DG 9. Tu naik 41, 44. Tempoh. Setiap orang. Macam 6 tahun, 8 tahun gitu lah. macam cikgu Khair Fahmi tu daripada cikgu biasa. Dia muda. Macam Dia baru baris tu. daripada cikgu biasa tu naik Dia pangkat. dilantik jadi PKM di sekolah lama dia di Selangor. So dia pangkat tu kan? Pangkat tu Ni tadi G. memohon. Bukan. Maksudnya. Penekanan ni kena memohon. Dia kena ada temuruju. Dia rasa dia layak nak jadi bukan nak buat PKM tu PKB ke. Tak merah. Kena temuruju. Kalau sekolah kecil, tak silap saya dah. Kalau zaman dulu kos konkret B, dilantik oleh sekolah. Dia cikgu dan tu. Lepas tu guru besar melantik mencadangkan nama dia untuk jadi penekanan tak bidang contoh. Sekolah kecil, tak silap lah dulu. Kos konkret itu temuruju. Kita sekolah kita gede-gede ke? Ni, dulu A. Ha. A. Lepas tu dah silap ni siapa suara ni jadi B. Mungkin budak semakin kurang ke. Pak sekolah kan lama tak dekat Ya, bidang. betul. Dipanggil sekolah bandar lah. Kira sini-sini. Bandar. 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 Bandar dah. Bandar. Dulu bandar. Biasa ni sekarang. Dia pun membangun. So kiranya cikgu Khair Fahmi tu DG tu 44. 44. Dia muda dia. 30. Oh, dia kemudian. Dia orang ada tua. Cikgu kan dia. Jangan apa tu. Dia tak. Apa muda ke? Apa muda ke? Ibu muda. Dia orang muda. Dia kawan lecturer aku. Nak Sarawak? Sesuai betul. Kawan. Macam. Kawan. Kawan. Dia bagi tahu. Kan? Dari sini umur. 3 lebih. Dia tu. Sama isu ko. Sama mata. Dan Khair Fahmi, umur dekat kerja dekat masjid. Ya. Dia tak takut buat masa mula Masjid duduk Intan? situ Masjid Nazara. Dia ngajak dengan masjid. Masa duduk situ. Masa mula-mula baru. Baru lah. Kita tengah bulan apa dengan tahun lepas. Daripada Banting Selangor masa ni. Muda dia orang. Nampak dia berpengalaman. Nampak dia line up bekerja. Profesionatik Bertanggungjawab. Masuk. Ingat bila dia kata Yes. kalau jadi cikgu bertanggungjawab. Jangan buat sambil level. Nah. Jadi Pak, dari segi cabaran jadi kani atau pengurusan ni kali? Sabar. Cabaran. Cabaran budak-budak tak ada. Tak ada kain budak. Pengurusan lah. Pengurusan pun warna kita menerima je kan. Dia sebagai majikan tau. Suka tak suka kita terima. Pengurusan kita kata ada baik, ada yang awak tak tahu benda. Uish, ada. Ada. Walaupun dia sebagai guru besar ke, sebagai penekanan ke, kadang ada juga yang Khair Fahmi okey. Cuba tengok fikir koko, okey tak? Kedek tu. Jadi. Cikgu lama ni. Saya dah. Dah dia. Awak dah tak? Sebab tu. Dia cikgu muzik tu kan? Ya. Dia pun nak cakap tu. Macam awak. Dia DJ apa? DJ apa? Pak Kelapa dah ramai Tak kan? apa. Dia kurang semua kan Pak Pasir. Wah, ramai. Yang pada tu. Jadi dia apa? Rusamiza teacher 48. Sampai sana mana kan? Lama juga. Ustaz Nasri je